Abah rindu sangat masa kau kecil-kecil dulu. Nakal. Tapi comel. Mak kamu pula suka masak untuk kamu semua. Mak masak memang sedap. Kadang-kadang lah. Kalau kamu semua tengok video ni, maknanya Abah dah tak ada di dunia ini. Harta Abah tak banyak, tapi Abah dah bagi-bagikan ikut sepatutnya. Jangan persoalkan. Dan Abah tak mahu kamu semua bergaduh pasal harta Abah. Sebab itu, Abah dah tentukan wasi kepada harta Abah ni. Abah dah uruskan di BSN. Abang tu anak lelaki sulung. Tanggungjawab abang untuk jaga adik-adik semua. Faham kan? Rezeki itu takkan habis kalau kita redha. Abah buat semua ni sebab Abah sayangkan kamu semua. Abah nak mudahkan urusan kamu. InsyaAllah, dengan BSN, semua okey. Adik kamu ni istimewa. Istimewa pada kita semua. Abah tahu kamu semua sayangkan dia. Tapi Abah dah lantik penjaga harta untuk bantu dia. Abah nak pastikan bahawa dia tak teraniaya. Bukan sebab kamu semua tak mampu. Tapi Abah tak mahu kamu bergaduh pasal itu nanti. Abah nak pastikan semuanya teratur. Abah tahu dia takkan faham apa yang Abah buat untuk dia semua ni. Tapi Abah harap dia dapat rasa kasih Abah walau Abah dah tiada. Adam, Abah sayang Adam macam darah daging Abah sendiri. Abah masih ingat lagi. Hari pertama Adam jejakkan kaki di rumah ni. Masa tu kamu kecil lagi. Kurus, comel. Dah 20 tahun masa berlalu. Susah senang kita bersama. Dan dulu selama 5 tahun masa Abah sakit.
Adam banyak membantu keluarga ini. Abah ingat itu semua. Itu sebab tanah kecil kat belakang rumah tu Abah serahkan pada Adam. Terima kasih, Adam. Dan satu lagi Abah nak bagi tahu kamu semua. Suku Eka tanah Abah di kampung tu, Abah dah infakkan dalam wasiat Abah untuk bina rumah anak yatim. Abah nak kamu faham, setiap rezeki yang kita dapat tu ada terkandung di dalamnya amanah. Abah nak tunaikan amanah itu. Sebab itu Abah buat infak. Bukan untuk dipuji oleh sesiapa, tapi untuk bekal Abah di akhirat nanti. Ini bukan soal harta, tapi soal kasih dan amanah.